Pernah tak rasa kerja penat, gaji masuk tapi simpanan kosong? Jangan lupa follow dan subscribe ini untuk rujukan akan datang. Masalahnya bukan gaji kecil. Masalahnya duit disimpan dalam bentuk yang mudah habis. Duit kertas nilainya makin susut, tapi kita harap ia kekal. Hujung bulan, duit habis pada komitmen, kehendak dan perkara kecil yang tak sedar. Akhirnya, kerja kuat tapi tiada aset yang tinggal. Tukar cara simpan sikit-sikit jadi aset. Tak perlu tunggu kaya. Mula dulu dengan nilai yang selamat seperti emas. Kalau tunggu cukup duit, baru mula, sampai bila pun takkan mula. Harga naik, masa berlalu. Mula hari ini, walau kecil, yang penting konsisten dan beraset. Ingat, pesan mentor saya, Tuan Haji Zulkifli Syafie. Kerja kuat itu wajib, tapi simpanan dengan bijak itu yang membezakan masa depan. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.